lagi Maha Kasih Sayang, kami berniat belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada pegang teguh kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memberi tunjuk kepada kebaikan, kerana semata-mata mengharapkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, merekatkan diri serta mengharapkan pahala daripada yang maha tinggi lagi maha suci. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan jemaah sekalian yang dihormati pengurusi dan pengurusi Imam Bilal, ahli puasa dan sekalian hadirin. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati, diberkati, diluaskan rezeki, dikabulkan hajat, dipelihara berbagai jenis fitnah, dipelihara berbagai jenis yang tidak diingini, dipelihara berbagai jenis tipu daya kejahatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولله الأمر جميعا. سلام على نوح في العالمين، سلام على نوح في العالمين، سلام على نوح fil alamin. Mudah-mudahan kita semua terpelihara berbagai jenis penyakit dan disembuhkan berbagai jenis penyakit zahir dan batin bagi diri kami dan keluarga kami. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sambung balik berkaitan dengan agama. Kita pecah pada tiga yang paling penting.
Ad-din, agama. Ad-din terbahagi pada 3. Iman, iaitu kepercayaan, Islam, agama, kelakuan, kelakuan, norma Islam, undang dan Islam berkait dengan hukum Islam, maksud ihsan. Ihsan sifat, bagi orang Islam zahir dan batin. Zahir akhlak, batin ialah sifat yang mulia. Dan iman, kepercayaan. Islam berkaitan dengan undang-undang Islam, undang-undang Islam. Berkaitan dengan hukum. Maksudnya ada istilah wajib, sunat, harus, makruh, haram. Masalah zaman sekarang ni, orang campur aduk kan. Islam dia kata iman, iman dia kata Islam, Islam kata ihsan, ihsan kata iman. Ini yang jadi berbagai kefahaman. Wahabi ke, Mu'tazilah ke, Syiah ke, dia pecah-pecah. Syiah kefahamannya apa? Tidak ada layak orang lain melainkan dia sahaja yang boleh memimpin. Itu cerita berkaitan dengan Islam. Tapi dikait dengan akidah, maka itu masalah Syiah pula. Masalah Wahabi pula, benda yang berkaitan dengan Islam dikaitkan dengan iman. Macam tawasul semaba berkaitan dengan wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh. Tawasul, selawat, ziarah kubur, semua tu duduk kat sini. Tidak ada kaitan dengan kepercayaan, akidah. Ini akidah. Tak ada kaitan dengan akidah. Tapi dicampur adukkan. Bila dicampur adukkan, orang akan jadi pening. Sebab tiga-tiga ni mesti berlandaskan Quran dan Sunnah. Mesti. Dia takkan lagi. Maka bila Quran dan Sunnah mesti akan menjelaskan iman tu apa, macam mana kita nak beriman, macam mana nak pelaksanaan. Islam tu apa, penjelasan berkaitan Islam dan macam mana pelaksanaan. Ihsan tu apa, penjelasan daripada Quran dan Sunnah dan macam mana nak amalkan dari segi akhlak dan sifat yang mulia. Sifat yang mulia itulah ihsan. Sifat yang mulia itulah tasawuf. Tasawuf ni apa? Bersih hati. Tiba-tiba orang kata tasawuf ni sesat, tak dipakai. Sebab apa tak dipakai pula? Dia berkaitan dengan ihsan. Tasawuf melibatkan sabar, tasawuf melibatkan redha, tasawuf melibatkan
Sebabkan tawakal, ihsan, batin berkaitan dengan mahabbah, kasih sayang, ingat kepada mati, taubah, semua yang duduk dalam tasawuf. Maka orang tu tak belajar ilmu tasawuf, dia menuduh kata tasawuf dipakai. Maka tasawuf ni dia disebabkan dia menempelkan kepada golongan sufi. Golongan sufi cerita lain. Tasawuf ni cerita lain, sebab tasawuf keseluruhan berkaitan dengan segala sifat-sifat yang mulia ni, semua yang masuk dalam tasawuf. Macam contohnya sabar, tahan diri. Sebab banyak benda dalam Quran sabar ada 103 kali disebut dalam Al-Quran. Maka ini sifat yang mulia. Duduk kat mana? Duduk kat batin, perbuatan dalam diri yang menzahirkan akhlak. Kalau orang tu tak sabar, macam mana nak lahirkan akhlak? Akhlak yang baik. Sebab sabar, seluruh Nabi dan Rasul bersifat dengan sabar, syukur, sabar, syukur. Semua tu sifat-sifat yang mulia yang duduk dalam hati. Dia kata kena bersihkan hati, hidupkan hati dengan sifat yang mulia. Bersihkan hati ni berapa? Takhali. Dia panggil takhali. Takhali ni bersih. Kita berharap panggil takhali. Dari takhali ni bersih apa? Iri hati, dengki, khianat, tak puas hati, riak, takabur, rasa diri saja yang paling pandai, orang lain tak pandai. Itu semua sifat-sifat yang kena dibuang. Sebab tiap-tiap orang alim mesti ada orang yang lebih alim. Wafaqazu ilman alim. Tiap-tiap orang yang ada alim mesti ada orang yang lebih alim pada dia. Tapi kadang-kadang kita tak mengamalkan ilmu tasawuf, tidak belajar berkaitan dengan iman, kisah Nabi-Nabi dan Rasul, 25 Nabi, menyebabkan kita lupa kemuliaan yang mereka Allah Ta'ala muliakan. Wafaddalna ma'alal alamin, dan kami bagi kelebihan pada Nabi dan Rasul pada orang lain. Sebab apa? Sifat yang mulia. Sabar, syukur, rida, tawakal. Itu sifat yang mulia. Bukan kain, bukan megah. Nabi tak pernah ajar megah. Maka ini sifat. Maka bila benda ni dah faham caratan dengan betul, maka kita tak boleh sesat. Kita punya sesat. Kita nampak, oh ini bahagian mana. Kalau orang ni cerita, ni bahagian mana. Mesti ada bahagi berbeza. Kalau cerita satu benda, mesti dia akan melibatkan mana antara tiga. Dan antara tiga ni mesti melibatkan Quran dan Sunnah. Maksudnya bila orang kata Man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka kenal Tuhan. Ni ilmu datang ke mana? Menjelaskan apa? Yang itu menjelaskan ihsan, bukan berkaitan dengan iman. Maka siapa kenal diri dia, maka kenal Tuhan. Maka kadang-kadang orang libatkan perkataan tu dengan apa? Dengan Islam. Kamu tak semayang, kamu semayang tapi tak kenal Tuhan. Apa guna? Tak kenal nak kenal Tuhan, tak kenal diri. Maka dia campur adukkan antara iman, Islam dan ihsan dengan satu perkataan, dengan satu benda yang dia beritahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka kenal Tuhan dia. Maka itu ilmu duduk kat mana? Dia duduk kat ihsan. Tak ada melibatkan iman, tak ada melibatkan Islam. Tapi bila cara dia menjelaskan kenapa kamu semayang tak kenal diri kamu. Apa guna semayang? Kenapa kamu libatkan benda yang wajib? Asalkan benda cerita berkaitan dengan ihsan. Lepas tu, kamu ni macam mana beriman? Tak kenal diri, tak kenal Tuhan. Dia melibatkan akidah pula. Asalkan dia hanya duduk kat dalam ihsan. Maka benda tu kena tahu. Apa yang keluarkan hadis dari Quran ke, mana tempat kamu nak tuju. Melibatkan iman ke, melibatkan Islam ke, melibatkan ihsan. Benda tu kena dapat bezakan. Maka orang yang lama belajar, dia dapat tahu beza. Ini cakap berkaitan dengan iman, ini cakap berkaitan dengan Islam, ini berkaitan dengan Islam, ini berkaitan dengan ihsan. Maka undang-undang yang wajib ni dalam Quran hanya 500 ayat, kurang lebih. Jadi 6,236 ayat keseluruhan. Ayat hukum. Yang baki ni duduk mana? Duduk kat sini, duduk kat sini. Ihsan. Baki daripada 500, iaitu 6,000, lebih kurang ada 5,000. Maksudnya lebih kurang 5,000 lebih.
Maka ada benda tak faham kat sini tak? Benda ni saya dah jelaskan sebelum ni. Dah jelas, okey. Ibadah. Sebab akan datang tak akan sentuh oleh Islam. Tak akan sentuh oleh Islam. Dia hanya sentuh berkaitan dengan iman. Iman tu banyak yang perpecahan. Hari ni kita terus nak masuk, tapi saya ulangkan balik supaya kita ingat. Okay, dah selesai yang ni. Kita teruskan masuk pula berkaitan dengan iman. Iman. Iman ni berapa banyak? Ada 6. Allah, malaikat, kitab, nabi-nabi. Allah, malaikat, kitab, nabi-nabi. Qadar, akhir sekali akhirat. Hari itu saya jelaskan akhirat. Perjalanan yang ada 13 perjalanan. Mati sampai syurga ke neraka. Hari itu saya dah jelaskan. Maka sekarang ni kita nak belajar berkaitan dengan Allah. Allah ni ulama bahasa Syar'i dan Muhammad Maturidi, gabungan dua tu wajib mengenal Allah ni 41 sifat dia. 41 sifat. Apa tu? 20 sifat yang wajib terbahagi kepada 4. Ini 1, ini 2. Dia akan jelas 20 sifat ni yang wajib terbagi ber-4. 1, 2. Lepas tu 20 sifat yang mustahil. Yang mustahil. Lepas tu akan pergi pula penjelasan harus bagi Allah. Akhir sekali istimna dan iftikar. Dan iftikar. Istimna. Malam 41 ni akan pecah 2. Dia akan jadi 1 ke sini, 1 ke sini. Dia akan pecah sifat tu menjadi 1 istimna, iftikar. Maka semua ni wajib bagi orang belajar, kena ambil tahu. Supaya apa? Supaya jangan dia salah sangka silap Tuhan. Ini semua penjelasan. Lepas malaikat dia 10 yang wajib kita tahu. Lepas tu kitab 4 kitab. Nabi 25 Nabi. Qadar dan qadar, ini biasa ni akan jelaskan sini balik. Akidah dia akan jelaskan sini. Lepas tu akhirat 13 perjalanan. Maka bila orang belajar kat sini saja, dia tak belajar akhirat, dia tak belajar Nabi dan Rasul, apa masalah? Dia akan dirasa dia sahaja kenal Tuhan, orang lain tak kenal Tuhan. Sebab dia tak tahu cerita berkaitan 25 yang bercerita. Lepas tu dalam kitab-kitab ni, apa sebenarnya matlamat pada kitab-kitab ni tak bawa. Bila dia belajar ni saja. Kebanyakan zaman sekarang ni, dia belajar ni saja, dia tak belajar sampai ke akhirat ni, perangai dia pelik. Dia tak takut dengan Tuhan, tak takut neraka, semua. Mana dia tahu kaitan akhirat? Maka bila tak sampai belajar di situ, dia tak tahu neraka tu panas macam mana, bentuk neraka tu macam mana, lepas tu bentuk malaikat berkaitan jaga neraka tu, bentuknya macam mana. Bila benda dia tak tahu, maka dia anggap dia lepas kat sini. Bila dia lepas kat sini, tapi berani buat dosa sebab tidak ada tambahan dengan iman, kepercayaan berkaitan akhirat, apa yang jadi? Kemungkinan besar jadi iman, tapi masuk neraka dulu, baru masuk syurga. Sebab terlampau banyak dosa. Maka orang kat sini pun
bertahun-tahun belajar, berbanyak-banyak kitab kat sini je, pusing ni, tapi sana tak pergi. Ini yang berlaku. Sebab itulah masa kali kedua saya datang, saya terus cerita berkaitan dengan akhirat. Saya cerita tu hanya tajuk, bukan keseluruhan. Ada hadis ni, ada ayat Quran. Maka sekarang ni kita terus kepada akidah biasa ni, iaitu 40 sifat. 20 sifat yang wajib saya bahagi berempat. 20 sifat yang mustahil harus bagi Allah. Istinja dan istinja ni bersihkan cebok dari tanah. Istirna dan iktibar. Okey. Kita terus masuk kepada nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Dia. Macam awalatin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Tuhan. Itu banyak kita tak ulama kata macam tu. Kenal Tuhan. Maka kenal Tuhan ni macam mana? Maka ulama letakkan sifat yang wajib. Sifat yang wajib. Sifat yang wajib bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Orang baca macam ni, sekali baca tak belajar, dia pening. Tuhan. Ini biasa kita akan tengok. Dia ada 20 sifat. Kamu sekali kenal Tuhan, mesti akan diajar sifat yang wajib bagi Tuhan. Ada 20 sifat. Maka sifat yang wajib bagi Tuhan, jangan faham berkaitan kita mewajibkan Tuhan. Itu hukum syarak. Hukum syarak sahaja yang mewajibkan kita sembahyang, mewajibkan kita untuk zakat. Tapi bagi Allah Ta'ala wajib bagi Tuhan. Maksudnya Allah Ta'ala wajib. Maksudnya kat sini bukan wajib, maksudnya wajib, tapi penjelasannya lah apa? Sifat-sifat yang layak bagi Tuhan. Untuk sifat-sifat yang layak bagi Tuhan. Maksudnya apa? Sifat-sifat ni hanya bagi Tuhan kita saja. Tuhan, maknanya ada sifat tu maksudnya itu Tuhan. Tak ada sifat tu, itu bukan Tuhan. Itu nak jelaskan di situ. Maknanya sebab apa nak sifat yang wajib tu? Sifat yang layak bagi Tuhan. Kenapa nak jelaskan benda tu? Kerana kita tak nampak Tuhan. So sebab ni tidak nampak Tuhan. Siapa ke sini nampak Tuhan? Kita tak nampak Tuhan. Kalau sini siapa nampak Tuhan, pelik. Sebab semua manusia, semua makhluk pun tak nampak Tuhan. Tiba-tiba kita kata kita nampak Tuhan. Tak. Kalau kita nampak Tuhan, maksudnya kita bercakap dengan Tuhan. Kita nampak Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Apa ada Nabi dan Rasul? Belajar tu dengan Tuhan. Terus belajar dengan Tuhan. Tapi kenapa? Kenapa kita kena belajar untuk kenal Tuhan? Sebab Tuhan ni tak dilihat. Tak ada siapa berjumpa Tuhan, melainkan wakil bagi diri Tuhan. Siapa? Nabi dan Rasul. Itulah Muhammadur Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu sebagai hamba, sebagai pesuruh Allah. Nabi bagi, wakil bagi Allah nak menjelaskan berkaitan dengan agama yang disarankan oleh Allah. Maka itu yang nak jelaskan sifat Tuhan ni dari Quran dan Sunnah. Dia asalnya mesti Quran dan Sunnah. Kenapa nak sifat yang wajib? Bahasa ni bahasa lama, tapi sifat yang layak bagi Tuhan. Kenapa kita nak kata layak? Sebab kita nak kenal dengan kamu Tuhan yang sebenar macam mana, dengan sifat-sifat yang sudah dikeluarkan daripada ayat-ayat Quran. Semua daripada Quran. Maka bila dikeluarkan sifat-sifat itu semua apa, baru kita dapat gambaran berkaitan Tuhan dengan kepercayaan maklumat itu tersendiri. Bukan kita percaya dengan melihat.
Bukan mempercaya dengan menyentuh Tuhan. Bukan mempercayai dengan bercakap dengan Tuhan. Tidak. Kita mempercayai dengan apa daripada Quran dan Sunnah yang ulama buat penjelasan daripada sifat-sifat bagi Tuhan. Kita nampak gambaran dengan ilmu itu sendiri tanpa membayangkan. Kita tak boleh bayang Tuhan. Maka kita hanya fikir lawan diri kita yang salah berkaitan benda yang fakta. Macam contoh, orang kata, kamu ni sakit. Okey, sakit apa? Ya. Sakit, lepas tu kata, kerana kamu kena gym. Gym selesai lah. So mandi ke apa, mandi lah. Tapi betul lah gym, mana kita tahu? Kita dah tahu. Sebab benda ni hanya kepercayaan. Tetapi kalau doktor, Ustaz, ataupun tuan, ataupun cik, ataupun puan, sakit kulit kacang manis ni, macam mana tahu? Oh ini tak tahu tu. Tak tahu mana dapat? Dengan cek daripada urin ataupun cek daripada darah. Dan sekarang ni semua orang boleh cek ada kacang manis ke tak. Cocok keluar darah, titik tu masuk kat dalam, dia punya bacaannya tu tinggi ke rendah. Semua orang perlukan gula dalam darah. Tinggi ke rendah, itu namanya kacang manis. Kacang manis sebab apa? Bila kita keluarkan urin, semua akan datang sebab manis. Bila urin terlampau manis, maksudnya darah tu terlampau tinggi gula kerja. Mana doktor dapat tahu? Dengan darah kita yang mereka kaji ataupun urin test, itu buang air kecil. Maka macam mana kita kenal Tuhan? Kita kenal Tuhan bukan dengan jumpa dengan dia. Kita kenal Tuhan bukan dengan ilham, bukan dengan mimpi. Tidak. Kita kenal Tuhan dengan maklumat penjelasan ulama daripada Quran dan Sunnah. Kalau siapa anggap kenal Tuhan dengan mimpi, maksudnya tak perlulah Nabi dan Rasul. Mimpi dah tak perlulah Nabi dan Rasul. Tak perlu Nabi dan Rasul, tak perlulah ulama. Maka benda ni kena jelas. Sifat yang wajib. Sebab Wahabi tengok benda ni, dia kata mana layak Tuhan diwajibkan. Ini bukan cerita syariat. Ini bukan cerita wajib sunat harum makruf. Ini bukan cerita benda tu. Ini cerita berkaitan dengan macam mana kamu nak kenal Tuhan. Kenal Tuhan dengan masa yang sama tak nampak Tuhan. Maka perlu pengenalan Tuhan dengan fakta dari Quran dan Sunnah yang dikumpul oleh ulama, yang wajib kita tahu supaya kita dapat mengenal Tuhan kita dengan fakta dan ilmu. Itu jelas. Kalau siapa kata saya ni tak percaya pada Islam, saya biasa sebab saya pernah bertugas berkhidmat dengan penjara bagian syariah di Uluyang, mana siapa orang kena tangkap dengan mahkamah syariah, letak kat Uluyang, ada ajaran sesat dan sebagainya. Maka etis biasa normal, kami Ustaz tak percaya pada Tuhan. Okey tak okey? Kalau orang lain mengamuk kan, okey tak okey? Tak apa, macam saya terserah. Bukan masalah saya, itu masalah undang-undang agama. Saya bukan orang yang melaksanakan undang-undang. Saya hanya pemulih, nak pulihkan orang. Kalau orang tu nak dipulihkan, kalau tak nak dipulihkan, saya tegur apa? Maka dia kata, Ustaz, saya ni dah lama tak percaya Islam. Okey, lepas tu sebab saya tak percaya Islam, sebab saya tak nampak Tuhan. Kalau Ustaz boleh tunjukkan saya Tuhan, barulah saya boleh masuk Islam. Saya pun sengih. Lepas tu saya sengih dengan dia. Lepas tu kata, Ustaz, kenapa Ustaz sengih dan macam tak ada salah apa pun? Orang lain dah terbakar. Dia cabar Islam, dia cabar. Agama kamu betul Islam. Tu, kalau betul mana Tuhan kamu? Macam mana geng Yahudi, macam mana geng Yahudi cakap dengan Nabi Musa. Mana Tuhan? Tunjukkan Tuhan. Nabi tu orang Yahudi pernah cakap dengan Nabi Musa. Tunjukkan Tuhan ke? Tuhan ke? Tuhan. Maka kita nak cakap dengan doa, kita sengih. Boleh sengih. Lepas tu dia kata, kenapa sengih? Saya masa kecil sampai sekarang tak pernah nampak Tuhan, tapi percaya pada Tuhan. Dia terkejut. Dan terkejut apa? Akal dia tu, pemikiran dia tu, macam mana dia ni tak pernah nampak Tuhan tapi percaya pada Tuhan. Dia jadi macam tu. Macam mana dia ni, ustaz ni, boleh percaya dengan Tuhan tapi tak nampak Tuhan.
Lepas tu dia nak jumpa saya untuk penjelasan tu. Sampai saya datang jumpa dengan dia, nak apa? Dia minta untuk masuk kelas saya. Dia kata dia nak mengarah semua apa, beritahu kamu nak jumpa saya 2 minggu nak jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya macam mana Ustaz percaya dengan Tuhan tanpa melihat Tuhan? Belajar. Dengan belajarlah tambah keyakinan kita, masuk akal Tuhan tu wujud. Bila kita belajar, kita nampak kewujudan Tuhan ni memang makin benar dengan fakta-fakta penjelasan ulama, Quran dan Sunnah. Dia diam. Bila start masuk kelas dan sebagainya, dia dah mula tahu Tuhan Tuhan di atas masa kita hidup ni bukan untuk dicari Tuhan. Maksudnya apa? Kita naik kereta, mana alamat Tuhan? Kamu sampai kiamat dia takkan jumpa. Sebab ramai orang pergi Mekah anggap Tuhan duduk di Mekah. Sebab kita sebut Tuhan, lepas tu kita sebut iaitu rumah, kita kena sebut Tuhan, kita sebut rumah Allah. Maknanya orang anggap Allah ada rumah di Kaabah, maka Allah Ta'ala tinggal di situ. Pergi sana tak nampak Tuhan, nampak Kaabah. Bila nampak Kaabah, dia rasa macam kecewa, dia kena tipu, maka dia murtad. Sebab bila pergi sana, siapa menjadi tetamu Allah bagi orang haji umrah, tetamu Allah, itu bahasa kita kan. Dia anggap nanti pergi sana, nanti Allah Ta'ala hidangkanlah makanan dan sebagainya. Macam mana orang tetamu, sebab dia tak pernah belajar ilmu akidah. Maka anggapan macam tu, dia pergi sana tak ada layanan yang baik. Tak nampak pula wakil Tuhan layan kita. Tak nampak pula Tuhan. Cakap suah-suah boleh tipu. Kata rumah Tuhan. Maka murtad. Ramai murtad macam tu. Ramai murtad, terutama maklaf. Terutama maklaf. Sebab pergi Mekah, apa yang tipu, ingat Tuhan kat sini. Maka sebab itulah bila masuk Islam, kena tahu berkaitan Islam tu apa. Islam tu apa, iman tu apa, Islam tu apa, ihsan tu apa, supaya jangan salah faham. Maka ramai orang zaman sekarang ni ilmu tu tak dapat dengan betul, banyak berlakunya salah faham. Maka kalau ilmu ni sifat yang wajib bagi Allah, bukan mana-mana kita jawi ke tak rumi ke, sifat yang wajib bagi Allah. Otomatik kita orang yang tak belajar, orang yang rasa dia pandai, baca tengok je tu, ini tak betul ni. Apa nak menghukum Allah Ta'ala wajib? Maka tidak ada kaitan menghukum Allah Ta'ala. Ini ilmu kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, maksudnya kamu nak tahu Tuhan kamu macam mana, ada sifat-sifat yang hanya ada pada Tuhan yang dipanggil sifat yang wajib. Bahasa yang faham sekali, sifat yang layak bagi Tuhan. Sebab Tuhan kita hanya Esa. Maka kamu nak kenal dengan dia, mesti dengan maklumat yang betul dari Al-Quran dan Sunnah dan kajian ulama, supaya terjaga daripada salah faham berkaitan dengan Tuhan. Maka ada sifat 20. So, kenapa nak belajar sifat 20? Kita tanya balik, nampak Tuhan tak? Nampak. Sebab itulah kita kena belajar sifat 20. Kamu tak nampak Tuhan, sebab itulah kita kena belajar sifat 20. Tapi sifat 20 tu sebenarnya wajib bagi Tuhan. Itu nama kita. Tetapi hakikat yang wajib kita kena tahu tentang Tuhan 41 sifat. Kalau orang kata, kenapa nak belajar sifat 20? Tanya je balik, kamu nampak Tuhan tak? Tak nampak. Sebab itulah kena belajar. Senang je bukan. Sebab itulah kena belajar. Lepas tu tanya balik, jawab balik. Kamu kenal Tuhan, kita nak kenal Tuhan dengan nampak ke apa? Dengan mimpi ke apa? Jumpa je ke apa? Naik kereta pergi check location je ke apa? Dia diam pula. Dia jawab. Kita kenal Tuhan dengan fakta Quran dan Sunnah. Dan ulama ringkaskan dengan 41 sifat. Okey. Sifat 20 ni akan terbahagi pada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sifat nafsiyah. Apa? Diri Allah. Salbiyah.
Salbiyah ni sifat yang menolak sifat yang menolak. Salbiyah sifat yang menolak. Menanggalkan, menolak. Menolak atau menafikan. Menafikan sangkaan atau keraguan yang salah terhadap Allah. Salbiyah ni dijelaskan. Apa maksud salbiyah? Menanggalkan, menolak, menafikan sangkaan atau keraguan yang salah terhadap Allah. Nafsiyah ni ada satu sifat. Salbiyah ni ada 5 sifat. 1, 5. Lepas tu ma'ani dan ma'nawiyah. Ma'ani dan ma'nawiyah. Ni ada 7 sifat. Ni ada 7 sifat. Keseluruhan jadi 20. Ini sifat yang ada pada diri Tuhan. Sifat yang terhasil dari diri Tuhan. Ini nafsiyah diri Tuhan. Lepas tu salbiyah menanggalkan, menolak, menafikan atau nafikan sangkaan atau keraguan yang salah terhadap Allah. Ma'ani sifat yang ada pada diri Tuhan. Ma'nawiyah sifat yang terhasil dari diri Tuhan. Ini penjelasan yang jelas. Ada benda yang tanya di sini? Ada tak faham? Boleh nampak? Jelas? Yang dah biasa belajar, nampak lah. Okay. So 20. Habis kat sini. Sekarang ni kita pula pergi ke nafsiyah. Ilmu ni tak boleh buat andaian. Dia kena ikut apa yang dijelaskan dan ikut letak. Kalau kita tak ikut buat andaian, kita akan salah faham. Nafsiyah ni diri
Allah. Tiap satu benda mesti ada dirian. Macam ini maka ini buat ni ban ataupun buat kita panggil buat. Maka dia ni ada tak? Mesti orang kata ada, nak nampak. Apa minta? Macam contoh botol air si master. Nampak tak ni? Nampak. Dia ada tak? Ada. Boleh pegang tak? Boleh pegang. Okey. Ini saya ada tak? Ada. Nama siapa? Muhammad Nazrin bin Mat Jalani. Ayah saya Mat Jalani. Habis tu diri saya. Ada tak diri saya? Ada ni, ada. Habis tu diri Tuhan tu ada tak? Diri Tuhan tu ada tak? Diri Tuhan tu ada. Maknanya di Allah Ta'ala ni wujud. Itu yang dikatakan diri Allah ada. Dah semua ni ada. Bangunan ni ada, jam ni ada, surau ni ada, diri kita ni ada. Habis Tuhan ada ni, Tuhan kita Allah ada ke tak ada? Kita tak nampak je. Ada. Tuhan diri kita ni ada. Macam mana kamu kata ada? Bumi ni ada. Siapa buat? Kalau bumi ni ada, siapa buat dia? Maksudnya diri Allah Ta'ala tu ada yang membuat bumi ni. Manusia macam mana dia ada? Asal usul ni Adam. Siapa cipta ni Adam? Macam ni asal siapa yang cipta? Allah. Maksudnya diri Allah ada. Bila dia kata diri Allah ada, itu namanya wujud. Allah Ta'ala wujud tanpa dilihat, tanpa disentuh, tanpa jumpa. Habis tu apa kamu kata? Diri Allah wujud. Diri Allah ada. Sebab dunia ni ada. Kamu ada. Pokok ada. Bangunan ni ada. Kalau semua bumi ni ada, macam mana Tuhan kita tak ada? Itu yang pertama sekali sifat yang belajar apa? Wujud kan? Lepas tu lawannya tak ada. Maka orang kata, tadi kata Allah Ta'ala ada, sekarang kata Allah Ta'ala tak ada. Nanti tu kamu tak belajar. Kamu tak belajar, kamu tak faham. Sekarang ni kita nak meyakinkan masyarakat, nak meyakinkan manusia yang Tuhan kita Allah yang bernama Allah ada. Macam mana nak adakan dia? Kena ada buka pemikiran dia. Macam mana bumi ni ada? Macam mana langit ni ada? Sebab itulah ada surah Asy-Syams, surah berkaitan dengan matahari. Sebab itulah ada surah Al-Qamar, surah berkaitan dengan bulan. Waktu duha, Isra, waktu Isra, waktu surah berkaitan dengan bintang. Sebab apa Allah Ta'ala cerita bintang, matahari, waktu duha, malam, siang. Kenapa? Sebab kita nak kenal Allah dengan penciptaan dia. Bila cipta je tu kita nampak, matahari kita nampak, bulan kita nampak, langit kita nampak, diri kita nampak. Kita semua wujud, matahari wujud, ni wujud, semua ni wujud. Habis tu Tuhan yang ciptakan semua ni takkan tak wujud. Maka itulah ulama tetapkan, mula-mula nak kenal Allah, yakinkan dulu kewujudan Tuhan dengan hukum akal. Ni hukum akal. Bumi ni ada hukum akal. Ni hukum akal. Hukum akal. Tapi ni bahagian ilmu tauhid. Akal. Hukum akal. Maka hukum akal, sebab itulah dengan orang kafir kita tak boleh gunakan Quran dan hadis. Sebab dia tak percaya Nabi Muhammad. Kita kena buka pemikiran dia. Kamu tak percaya dengan Tuhan? Habis siapa ciptakan ni? Siapa ciptakan bukit ni? Siapa ciptakan awal asal usul manusia? Siapa ciptakan keadaan? Dan siapa yang menciptakan perasaan bagi kamu, lahirkan bagi kamu, buat diri kamu lahir kat siapa-siapa? Maka dia akan terdiam. Kerana apa? Akalnya mula bergerak. Akalnya mesti akan bergerak. Itu namanya hukum akal. Kita panggil hukum akal.
Makanya bila ulama kata sekarang ni mula-mula nak kenal Tuhan, mesti meyakinkan diri terhadap wujud diri Allah Subhanahu Wa Taala. Diri Allah Taala tu ada. Itu peringkat pertama. Dia tak cerita lagi itu nafsiyah. Sebab itulah bila belajar psikolog, tak belajar nafsiyah, dia tak faham berkaitan kenapa ada wujud, kenapa ada mustahil. Sebab wujud nak menjelaskan wujud apa? Wujudnya Tuhan. Sebab apa nak cerita berkaitan wujud Tuhan? Sebab apa dibahas berkaitan wujudnya Tuhan? Tuhan tu ada. Mana-mana kitab beribu-ribu, beratus-ratus ribu kitab kata Tuhan tu wujud, Allah tu ada, Tuhan ada. Sebab apa? Sebab kita tak nampak Tuhan. Maka Tuhan kita bernama Allah, dan dia ada banyak lagi nama. Maka Tuhan yang nama Allah ni ada ke tak ada? Ada. Okey. Macam mana dia ada? Dia ada dengan, dia wujud dengan kita. Dia ada macam mana? Dia ada dengan sendiri. Allah Ta'ala itu jawapannya. Dia ada dengan sendiri. Macam mana dia ada dengan sendiri. Tapi kenapa kita nak percaya dia ada? Sebab kita hamba bagi dia. Maka bila pertanyaan tu keluar, kita baik pada basic, patah balik pada asal. Maka benda ni yang, maka wujud. Bila wujud ni, kita akan keluar ayat Quran berkaitan dengan wujud Tuhan. Wujud Quran, banyak Quran berkaitan dengan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Adakah kamu tak lihat langit itu tanpa tiap? Itu banyak dalam Quran berkaitan dengan kewujudan dia. Kewujudannya dalam Quran banyak. Allah Ta'ala banyak katakan kewujudan secara macam ni. Allah Ta'ala kata ni, kamu tidak lihat binatang ternakan. Di situ binatang ternakan. Kamu tidak lihat. Ini ayat satu ayat. Ini ayat lain pula. Lihat langit tanpa tiang. Maka ini contoh-contoh ayat. Kenapa Allah Ta'ala cakap macam ni? Sebab Allah Ta'ala sendiri tahu kita tak lihat dia. Allah Ta'ala tahu lah kita tak lihat. Maka Allah Ta'ala nakkan kita ni beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Quran dan Sunnah, dengan melihat apa yang ada pada diri kita dan kiri kanan kita. Lihat langit, lihat bumi, lihat keadaan cara kehidupan kita. Siapa yang tak apa ini semua? Mesti ada kuasa besar. Maka kuasa besar itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengiyakan kewujudan Allah tanpa melihat. Itu dikatakan kepercayaan, bukan melihat. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, kalau kamu kata beriman, kalau tak diuji, macam mana nak kata kamu beriman? Sebab bila diuji dengan berbagai kesusahan dalam kehidupan, maka kita boleh tak mempertahankan keyakinan diri kita terhadap wujudan Allah? Boleh tahan tak? Maka itu yang berbagai ujian dalam kehidupan yang kita alami. Allah Ta'ala ada ke tak ada sebenarnya? Cari doa hari-hari, dia dengar ke tak dengar? Itu kan banyak benda dalam diri kita kan? Banyak benda dalam diri kita. Sebab itulah bila kita belajar berkisah sifat yang wajib ni, kadang-kadang datang pada diri kita ni benda yang mengatakan Allah Ta'ala ni ada ke tak ada. Cari hari-hari doa, nak tunjuk, nampak petunjuk tapi tak nampak petunjuk, nak nampak mimpi, tak mimpi. Nabi Muhammad pula jumpa dengan saya. Maka kita tertanya-tanya dalam hati. Itulah keluar satu lagi sifat. Ini satu sifat wujud. Lawannya apa? Lawannya mustahil. Allah Tuhan tidak wujud.
maka kita ada perkataan la ilaha illallah. La ilaha, ini nafi, ini isbat. Nafi, ini isbat, mengiyakan. Isbat mengiyakan, menafi. Kita ni nafikan. Maka bila ada la ilah, nafi, tiada Tuhan melainkan Allah. Maka dalam ilmu tauhid mesti ada yang kena menolak satu benda yang kita sudah menetapkan. Contohnya apa? Kita cakap Allah ni ada. Kita kena cakap juga mustahil Tuhan tu tak ada. Sebab apa? Menolak benda yang mengganggu was-was kita terhadap kewujudan Tuhan yang kita tak nampak. Itu yang dibekalkan dengan perkataan apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada mengatakan tak ada. Dia ada memang, kita tak nampak. Tapi apa yang berlaku ni Allah Ta'ala menguji kita, supaya adakah kita meyakini dia ataupun tidak. Itu yang dikata, itu kan ada sifat mustahil. Tadi kamu kata ada, ya. Sekarang ni ilmu yang mustahil lah. Mustahil maksudnya nak bagi tahu lawan bagi ada, tak ada. Adakah Tuhan kita tak ada? Mustahil Allah Ta'ala tak ada. Maha suci Allah daripada Tuhan tu tak ada. Walaupun kita tak nampak. Dan walaupun kita tak nampak, habis itu kamu yakin macam mana? Dengan apa daripada Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan penjelasan ulama. Maka sekarang ni penjelasan sampai sini. Pada ni dah agak banyak. Ada benda nak tanya? Ustaz, cara ringkas sifat 20 Allah wujud tidak boleh. Boleh ringkas apa? Nak refresh balik. Nak refresh balik. Sifat yang wajib, ini sifat yang wajib. Wujud satu. Kitab. Apa kitab? Tuhan kita wujud. Ini sifat diri Tuhan. Maka diri Tuhan kita ni ada, tapi kita tak nampak. Maka diri Allah Ta'ala tu yang ada tu, apa kita kena tahu? Yang kamu kena tahu berkaitan diri Allah Ta'ala, Allah Ta'ala Tuhan kita ni tidak siapa-siapa cipta dia. Dalam ni kitab. Kitab Baqa, kekal. Lepas tu 5 Baqa, wujud kitab Baqa, mukhalafah, hawadis. Maksudnya apa? Tidak sama dengan makhluk. Mana-mana makhluk. Mukhalafah al-hawadis maksudnya tidak akan sama. Tidak akan sama dengan mana-mana makhluk. Kalau kita minta dengan Allah, jangan anggap kita minta macam dengan ayah kita. Kita minta dengan Allah, jangan anggap kita minta macam raja. Dengan raja. Kita minta dengan Allah, jangan anggap kita minta macam menteri. Atau kita mak kita. Kita minta dengan Allah, dengan Tuhan mencipta langit dan bumi. Maka kamu kena sabar dengan apa yang diatur dengan permintaan kamu. Mungkin diberi macam mana kamu minta, mungkin tak beri langsung macam mana kamu minta. Mungkin ditangguhkan, mungkin tak diberi. Sebab apa macam tu? Sebab Allah Ta'ala Maha bijak mengatur hamba-hamba-Nya. Sebab itulah kita minta, jangan anggap macam kita minta ke mak kita. Mak ada duit tak? Kita tak ada duit. Nak pinjam pun jadilah.
Mak tak kasih kita mengajuk. Jangan buat macam tu dengan Tuhan. Tuhan kita jangan mengajuk macam tu pula. Kita minta dengan Tuhan ibarat kita minta sedekah. Bila minta sedekah ni maksud kita minta, bang, saya tak ada duit bang, boleh tak bagi saya makan? Tak mahu lagi, saya tak ada duit. Dia tipu, kita tipu, tu cakap dia lah. Kita tak pula. Kita nampak orang lain pula, kita minta, bang, saya ni susah, ada duit, ada tak? Abang minta, okey bagi. Sposin lah. Lepas tu, kita nak marah. Tapi bila kita dah terbiasa minta, kita dah terbiasa dengan minta, kita faham. Ada orang boleh bagi banyak, ada orang boleh bagi sikit, ada orang nampak hebat tapi langsung tak boleh bagi. Maka bila kita minta dengan Allah, kena minta seperti orang minta sedekah. Ada, tak ada. Kena jadi macam tu. Sebab kita ni hamba, bukan Tuhan. Jangan buat perangai macam Tuhan dengan Tuhan. Maka sebab apa kita jadi perangai kurang adab dengan Tuhan? Sebab kita tak tahu Tuhan tu siapa. Kita tak tahu. Bila semua orang akan tahu Tuhan tu siapa, dalam Al-Quran kata Maliki Yaumiddin, hari akhirat nanti tak ada siapa pun raja, dia sahaja berkuasa besar. Allah Ta'ala buat semua tak ada. Sekarang ni kat dunia, kita ada polis, kita ada JBJ, kita ada pada wakil rakyat, kita ada ketua kampung. Berapa ramai ketua? Share macam-macam ketua dia. Lagi-lagi waktu sekarang ni, dengan share berbagai ketua ni pula, berbagai ragam sifat mereka yang tidak adil. Lagi lah kita pening, ini dunia apa ni? Memang ini dunia. Belum lagi masuk alam akhirat. Maka bila kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala memahami Tuhan tu, dia bagi apa kepada makhluk-makhluknya, maka kita kena minta seperti orang yang minta sedekah. Minta dengan Allah seperti orang yang minta sedekah, maksudnya Allah Ta'ala bagi dengan apa yang kita minta. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi dengan cara lain dengan apa yang kita minta. Mesti ada hikmahnya. Allah Ta'ala tangguh, mesti ada sebab-sebabnya. Kita kena jadi orang yang macam minta sedekah dengan orang. Kita dah komplit dana dah, tak ada apa dah, kita minta sedekah. Sebab itulah ada ilmu tarikat, dia suruh anak murid itu pergi Mekah, jangan minta dengan siapa-siapa sampai 1 tahun. Lepas 1 tahun dia ambil. Sebab apa? Nak merasa orang yang hina. Supaya si rasa hina tu, nak dapatkan sifat hina tu, bila rasa hina tu, nak rasa hina dengan Allah. Sebab itulah kita diuji macam-macam. Sebab nak jadikan diri kita ni rendah. Dan tu hati kita ni rendah, bukan menjadi Tuhan. Itu yang Allah Ta'ala bagi macam-macam ujian. Ini sifat yang nombor 4. Wujud kita baqa muqabil hadisi wahdaniyah. Nombor 5, wujud kita baqa wahdaniyah. Pakai manusia. Ini Qiyamun Nafsihi, ini wahdaniyah. Qiyamun Nafsihi, Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Kalau masuk diri macam ni, itu bahasa. Diri sendiri maksudnya Allah Ta'ala tak perlu pada siapa-siapa. Dia ada kuasa dia sendiri yang tak perlu siapa-siapa untuk mengikut. Kalau kita semayang pun bukan memberi apa-apa kepada Tuhan. Semayang kita menandakan ketaatan kita dengan Tuhan, supaya kita ini dapat penghormatan selepas kematian di dunia dan di akhirat. Jangan makhluk-makhluk yang lain. Kalau semua makhluk tak ingat Tuhan pun, bagi Allah Ta'ala tidak ada apa masalah, kuasanya tak akan berkurang. Itu nombor 6, wahdaniyah. Esa, tidak berbilang-bilang. Tuhan kita Esa, tunggal. Tidak ada 2, tak ada 3, tak ada 4, tak ada 5. Ini dah 6. 7, sifat ma'ani dan ma'aniyah. Qudrah.
irada, ilmun, ilmun, qudrah, irada, ilmun, hayy, 12 sama, basar, mutakallim. Mutakallim. Wujud, kita baqa. Ini kena qadar irada ilmun hayy sama basar mutakallim. Wujud, kita baqa. Khalas, sekian masih wahdaniyah. 6, 7, 12, 9, 10, 11, 12. Basar mutakallim. Lepas tu ada lagi isi 7, 14, maka 14, 15, 16, 17, 18, 19. Apa benda yang kuat? Yang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Oh, 11. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Apa aja? Kaunuh. Qudrah, iradah, ilmun, hayat. Qudrah, Tuhan berkuasa. Iradah, berkehendak. Kadang-kadang kita dengar Allah Ta'ala terpaksa masuk kita dalam api neraka. Perkataan betul tak? Allah Ta'ala terpaksa masuk kita dalam api neraka. Sebab Allah Ta'ala kata, Iza aradallah syai'an an yakula lahu kun fayakun. Jika Allah Ta'ala kehendaki sesuatu benda, maka jadilah. Bila dikatakan Allah Ta'ala ada iradah, maka lawan bagi iradah apa? Terpaksa, dipaksa. Maka mustahil Allah Ta'ala terpaksa, dipaksa masuk kita ke dalam neraka. Tidak ada istilah itu. Sebab Allah Ta'ala disebut iradah. Qudrah, iradah, ilmun, hayyan, sama' basar, mutakallim. Qudrah berkuasa, berkehendak, ilmu maha mengetahui, hayyan maha hidup, maha dengar, maha melihat, maha berkata-kata. Lepas tu nombor 4, kaunu, keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala dia berkuasa dan menggunakan kekuasaan. Allah Ta'ala dia ada kehendak dan menggunakan kehendak. Allah Ta'ala ilmu, Allah Ta'ala menggunakan pengetahuannya dengan semua makhluknya. Itu juga Allah Ta'ala hidup dan dia tahu segala keadaan yang sentiasa hidup. Allah Ta'ala dengar, diri Allah Ta'ala ada dengar, ada pendengaran, dan Allah Ta'ala sentiasa mendengar hamba-hambanya. Itu juga Allah Ta'ala melihat dan sentiasa melihat hamba-hambanya, kaunuhu sentiasa. Mutakallimun, Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata menjawab soalan-soalan hamba-Nya. Kita sahaja yang tak dengar. Ini 20. Lawannya itu adalah wujud, lawannya adaman. Jadi lawan. Adaman. Nak tahu lawan juga? Yang biasa kita dengar yang ni kan? Yang lawan ni biasa tak? Kita jangan pakai. Lawan. Adaman. Lawan.
Ini sifat yang wajib. Mustahil. Itu biasa dengan yang wajib, tapi mustahil yang kita jangan dengar. Mustahil bagi Allah. Maka satu Adam. Adam maksudnya tidak wujud. Harus. Tiga fana. Empat Mumasalatul hawadis. Hawadis. Lima محتاج إلى قدره. ومنهم تعدد وجوه عجز. 8 Karaha. Ini nombor 8 Karaha. Nombor 9 Jahlun. Nombor 9. 10 Mau. 11 Syam. Suman. 12 Omyan. 13 Ukman. 14 Kaunuhu ajzu. 15 Kaunuhu Karaha. 16 Kaunuhu Jahlun. Nombor 16 17 Kaunuhu maut. Kaunuhu mayyit. Kaunuhu jahilan. Jahilan. Kaunuhu mayyit. 18 Kaunuhu sama. 19 Kaunuhu a'ma. 20 Kaunuhu abaka. Ini sifat mustahil. Hadamun mustahil Allah Ta'ala itu. Mustahil Allah Ta'ala itu macam makhluk dicipta. Mustahil difanakan. Fana maksudnya itu rusak. Mustahil Allah Ta'ala itu demam, sakit macam mana manusia. Mustahil Allah Ta'ala sama dengan makhluknya. Masalatul hawadis.
Mustahil bagi Allah muhtaj ila ghairihi. Muhtajun ila ghairihi. Muhtaj ila ghairihi maksudnya mustahil Allah Ta'ala perlu pada sesiapa. Mustahil bagi Allah ta'addadu. Ta'addadu maksudnya berbilang-bilang. Mustahil Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Mustahil bagi Allah ajzun. Mustahil Allah Ta'ala lemah, tidak berkuasa. Mustahil bagi Allah karaha, dipaksa ataupun terpaksa, tak masuk akal. Mustahil bagi Allah jahlun. Mustahil bagi Allah itu bodoh, tak pandai. Mustahil bagi Allah maut. Mustahil bagi Allah dia itu mati. Allah Ta'ala tak pernah mati. Mustahil bagi Allah sama, iaitu pekak. Mustahil bagi Allah untuk umyun, buta. Sebab Allah Ta'ala kata Al-Quran, inni asma'u wa ara, aku dengar dan aku melihat. Maka mustahil lah kita Allah Ta'ala tu pekak. Habis tu untuk apa kita nak doa kalau Tuhan kita pekak? Tuhan kita dengar. Lepas tu berkuman. Mustahil Allah Ta'ala tak berkata. Nombor 14, kaunuhu ajzun. Mustahil keadaan Allah Ta'ala tu lemah. Mustahil keadaan Allah Ta'ala ni terpaksa. Mustahil bagi Allah Ta'ala keadaan ni terpaksa. Mustahil bagi Allah Ta'ala keadaannya itu tak tahu ataupun dalam keadaan kebodohan. Mustahil keadaan Allah Ta'ala tu mati. Mustahil keadaan Allah Ta'ala tu pekak. Mustahil keadaan Allah Ta'ala tu buta. Mustahil keadaan Allah Ta'ala tu itu bisu. Ini 20. Ini sifat mustahil. Mustahil ni sangat-sangat penting supaya menolak segala sangkaan yang salah terhadap Allah. Sangat-sangat penting. Sebab kadang-kadang kita rasa Allah Ta'ala tak dengar apa cakap kita. Kita otomatik kita pakai. Mustahil Allah Ta'ala itu pekak dan mustahil keadaan Allah Ta'ala itu pekak. Maksudnya kita ada istilah mana-mana waktu, mana-mana saat Tuhan kita pekak. Allah Ta'ala tak tahu pun. Mustahil Tuhan tak tahu. Semua dia tahu. Akhir sekali harus bagi Allah maksudnya benda itu mungkin jadi. Salah satunya apa? Allah Ta'ala macam orang tu dah ada anak, umurnya tu dah lebih 80 tahun. Isteri pun umurnya 70 tahun. Boleh ada anak. Harus bagi Allah untuk jadikan dia ada anak. Itu benar harus. Hari ini nampak tak hujan, tapi boleh tak jadi hujan? Boleh bagi Allah Ta'ala jadikan dia hujan. Itu namanya harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada benda nak tanya ni? Ada benda nak tanya? Tak ada. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib as-sa'ilin, ajib da'watina ya Arhamar Rahim. Ya Allah, rahmatkanlah kami sentiasa. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa dan dosa kecil yang telah kami lakukan, ya Arhamar Rahim.
Ampunilah segala dosa besar dan dosa kecil bagi ibu bapa kami, rahmatkanlah mereka sentiasa. Ampunilah segala dosa besar dan dosa kecil bagi pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, sekalian mukminin dan mukminat, dan sekalian muslimin dan muslimat yang masih hidup dan meninggal, ya Arhamar Rahimin. Rahmatkanlah kami sentiasa, berkatkanlah kami sentiasa atas segala laknat, atas segala bala, atas segala usaha, kepayahan, kesakitan yang telah kena pada diri kami. Pimpinlah kami pada jalan yang benar, supaya selamat di dunia, bahagia di dunia, selamat pada azab kubur, selamat pada azab akhirat, dan dapat masuk syurga-Mu, ya Arhamar Rahimin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسأل الخشوع والخضوع والدموع والخشية والخوف إليك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تزرهم إلا عبادك ولم إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لنا ولوالدين ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله.